Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara tukar lampu nombor plate. Cara tukar lampu nombor plate yang dia gets. Okey, yang dia get ni dia kita tak boleh buka daripada luar dia punya lampu ni. Jadi kita kena tukar lampu dia daripada dalam. Okey, kita akan buka daripada dalam. Okay, first kita kena buka ni dulu, cover belakang ni. Dia ada 1, 2, 3, 4 skru. Okay, dah ada 4 skru. Dah ada klip atas ni 2 klip. Bila kita dah buka skru 4 tu dengan klip atas ni, okay, nampak klip atas ni ada 2. Oh, okay, kita dah buka semua tu, kita tarik je. Dia dalam tu ada klip. Okey, kita taruh macam tu. Dia ada klip kat belakang dia. 1, 2, 3. Nampak klip ah. 1, 2, 3. Tu je nak buka dia punya cover. Okey, dah buka dia punya cover tu. Okey, kita akan nampak lah. Kita akan nampak mentol duduk sini. 1, sini 1. Nampak yang ni 1, kedua, yang ni. Okey, ni mentol dia. 1 ni 2. Okey, kita boleh tukar lah mentol dia. Kita nak pakai mentol color apa. Yang ni sekarang ni warna biru, saya nak tukar pakai warna putih. Saya tak nak pakai warna biru, saya nak pakai warna putih. Okay, untuk lampu nombor plate ni dia pakai size T10. Dia pakai T10. Macam ni yang sebelah ni dia dah patah adanya tapak ni. Sebab tu dia owner lama tu dia sumbat gitu je. Tapi tak apalah, kalau kata nak bagi kuat sikit kita boleh bogam lah apa. Gam silikon lah. Apa, saya nak tukar ni. Saya nak tukar warna putih. Sekarang ni warna biru. Saya nak tukar warna putih. Sebelum kita pasang masuk tu, kita test dulu lah. Okey, macam ni dia dah hidup dah. Nampak warna putih. Okey lah, kita baru kita pasang. Okey, untuk yang sebelah sini, sebelah ni dia ada motor wiper ni. Kita nak mudah, kita pakai plier muncung tirus lah. Kalau kita nak buka dan nak masang dia, kita boleh masuk plier muncung tirus untuk kita pusingkan dia. Nak buka dia pusing arah lawan jam, nak pasang dia pusing arah ikut jam. Okey, dekat sini. Okey, kalau tengok sini, dia kalau kita pusing ni, dia akan buka lah. Dia ada nampak ni, dia ada 2 ni. Tu nampak ada tempat masuk dia tu. Kita masuk bagi kena kat dia punya tu. Masuk bagi kena kat dia punya longkang tu, lepas tu kita pusing macam tu. Dah, dia lekat dah. Macam tu saja. Cuma dia susah sikit, dia kena buka cover lah. Kalau macam kereta Myvi yang sebelum ni saya buat, kita buka daripada luar sahaja. Kita buka luar tu cover dia, kita terus masukkan mentol. Kalau macam untuk yang digate ni, kita kena buka cover dia, baru kita pasang, boleh pasang mentol. Kena pasang mentol daripada dalam. Okey, tu saja cara dia. Kita dah settle tukar tu, kita boleh pasang balik cover ni. Siap lah kita punya proses tukar lampu nombor plate yang digate. Mudah saja. Siapa yang tak tahu, okey, cuma kalau siapa yang nak tukar cover lampu ni, kalau nak tukar cover lampu ni, kena cabut benda ni dulu lah. Dia punya pemegang pintu belakang ni kalau nak cabut tu, dah ada skru dia, ada nut kat sini. Kita nak buka nut size 10. 1, 2, 3. Dia ada 3, ada 4. 4 nut size 10. Kita kena buka 4 nut size 10 tu, baru kita boleh tanggalkan dia punya pemegang ni. Kalau kita nak tukar dia punya ni lah, sebab kita tak boleh pulas skru daripada sini. Sebab kita takkan boleh masuk skru, dia jadi sengit. Kita nak pulas skru, 2 biji skru ni pun tak lepas. Memang kita kena tanggalkan benda ni. Okey, itu saja sedikit perkongsian daripada saya. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.